Alright, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, so hari ini untuk video kali ini adalah saya nak memberikan keterangan untuk apa itu live chat yang berada dekat whatsapp.tokaniti.com ataupun senang cerita hantar now. Alright, untuk selalunya bila anda dah connectkan device, anda akan dapat anda akan pilih device mana yang anda nak connect. Alright. Contohnya kalau macam sekarang, saya dah devicekan satu nombor. So, dia akan, sekejap saya tunjuk dulu. Contoh kalau macam baru masuk page kan, dia punya layout dia akan macam ni lah. So, kalau tak tahu macam mana nak connectkan account, boleh tengok dekat playlist kita, kita ada tunjukkan tutorial cara macam mana nak connectkan WhatsApp dengan hantar now. Alright, selalunya untuk pemilihan device adalah dekat bahagian sini lah. Pilih dekat bahagian active device, tekan dan pilih. So nanti dia akan keluar bahagian sini. Okay, untuk bahagian live chat ni masih beta lagi, masih lagi dalam production ataupun masih dalam pembaikan. Jadi kita akan update dari semasa ke semasa lah untuk apa features yang terbaru dan sebagainya. Jadi untuk UI live chat kali ni kita dah ubah sebab sebelum ni dia agak kompleks sikit dan agak tak cantik mata dipandang, tapi itu bukan tujuan kita pada hari ini. Okey, bila kita dah connectkan device, anda akan nampak bahagian live chat lah. Okey, bila dah ada boleh buat pemilihan, anda akan nampak live chat. Jadi bila tekan kat live chat, anda akan dapat layout macam ni. Okey, so saya tambahkan function dari segi boleh drag, jadi nak panjang boleh, nak pendek pun boleh, tak ada masalah. Alright, so saya sedia maklum untuk inform pada tuan-tuan dan puan-puan, bahagian live chat ni tak kira anda ambil bahagian RM30 ataupun package lifetime RM299. Untuk makluman, harga yang kita bagi RM30 untuk bulanan dan RM299 adalah lifetime. Itu bergantung dari semasa ke semasa. Jadi buat masa sekarang, kalau yang dah ambil package, saya mengucapkan ribuan terima kasih lah. Okay, so untuk bahagian live chat ni, mostly untuk anda selepas anda dah blast, anda akan masuk dekat blast live chat ni lah untuk anda tengok feedback ataupun reply daripada customer macam mana. So kalau contoh anda blast, akan masuk juga dekat bahagian sini. Jadi dia macam WhatsApp web biasa, cuma function dekat hantar now lagi better daripada WhatsApp web. Sebab apa? Kita dah tambahkan macam-macam features, contohnya macam label. Okay, label. Lepas tu kita boleh blast pula dekat yang label, faham? Jadi kat situlah bestnya. Okay, contoh kalau macam anda nak start new chat pun boleh, tak ada masalah. Okay, untuk bahagian live chat ni, kalau anda mula-mula masuk je, anda akan dapat layout macam ni. Ada button save all chat, ada sync chat, ada new chat dan refresh. Jadi saya akan explain dulu save all chat ni untuk apa. Okay, save all chat ni adalah untuk contoh, kalau contoh anda terlog out ke, anda log out ke, ataupun ada macam sistem error ke. Jadi save all chat ni adalah untuk anda simpan semua chat yang pernah berlaku dalam hantar now. Jadi inilah function dia, adalah untuk save all chat. Jadi bila anda login semula, chat tu boleh synckan balik. Jadi dia akan ikut balik. Sebab kadang-kadang kita pun tak expect macam mana server boleh down ke kan. Jadi save all chat ni adalah salah satu faktor utama jugalah. Okay, kalau contoh anda dah log out, tiba-tiba terlog out ke, anda log out ke, lepas tu nak log in balik, tak ada masalah. Bila dah masuk, tekan saja bahagian sync live chat. Lepas tu nanti dia akan restore semua. Okay, dia akan restore semua chat yang pernah berlaku dalam hantar now. Okay, lepas tu tekan saja yes restore chat dan juga dia akan restore. Jadi untuk bahagian new chat pula, okay, bahagian new chat contohnya kalau macam anda nak chat seseorang itu tapi tak nak guna, nak direct chat lah, boleh masukkan dekat sini. Alright, so masukkan nama, masukkan nombor phone, quick reply pun boleh, tak ada masalah. Alright. Jadi bila
dah masuk live chat ni, dia akan agihkan lah. Kalau macam ni all, kalau personal personal, kalau group group, kalau main-main, main maksudnya dia assignkan kepada siapa. Contoh macam dia assignkan pada saya lah yang handle. Jadi unassign ni maksudnya tak ada siapa-siapa, kita bagi sama ada, sebab sekarang kita ada features bagi kepada staff, betul. Jadi unassign ni selalunya untuk mana-mana customer ataupun chat yang tak signkan kepada staff ataupun owner. Alright. Yang ni today overdue complete. Okay, jadi saya akan explain satu persatu. Contoh, okay, saya pergi masuk dekat bahagian arm. Okay, dia pergi masuk kat bahagian arm. So, dia nampak dekat sini. Okay, dia akan pergi dekat sini. Dia akan agihkan lah chat tu. Okay, yang ni chat daripada customer. Yang ni chat daripada kita. Jadi, senanglah kita nak bezakan. Lepas tu masa semua complete ikut waktu Malaysia. Alright. So contoh kalau macam kita nak labelkan dia. Okey, contoh kita dah blast dia. Lepas tu kita labelkan dia. Okey, ni contoh hantar now punya customer. Contoh kalau dia customer lain pula uh, apa ni kosmetik. Lepas tu pandai-pandailah untuk kita tambah label sendiri. Ni hanya sampel sajalah. Okey, customer label ni, okey, saya inform awal-awal, customer label ni dia ada features dia, iaitu kita boleh blast mengikut features. Contoh macam pending payment, kita nak blast pada orang yang pending payment. Lepas tu kita blast lah pending payment. Okey, kalau contoh banyak produk, okey, pending, lepas tu kita buat pending payment, contoh Gincu. Okey, Gincu. Okey, lepas tu kita tambah. Lepas tu kita buat pending payment kasut. Contoh tambah. Okay, contohlah kalau macam satu customer tu dia nak beli kasut, lepas tu dia pending payment. Pilih je lah dua-dua ni. Boleh. Jadi bila anda nak blast nanti, anda boleh pilih label mana untuk anda blastkan. Jadi dia direct hantar semua customer yang ada label. Alright. So, bila label ni ada, baguslah untuk features kepada akak-akak abang-abang. Alright. Lepas tu kalau contoh anda nak pakai AI. Okay, untuk pakai AI, assign auto reply. Okey, assign auto reply ni seperti yang kita tengok di sini. Okey, sama ada uh, assign AI reply ataupun auto reply. Kalau auto reply, dia akan direct mengikut perkataan-perkataan yang seperti saya ajarlah dekat video sebelum ni, dia akan direct mengikut perkataan-perkataan yang anda telah set. Kalau anda nak set AI yang reply, anda boleh set up dekat sini. Sambil tu nanti saya explain dulu yang explainkan Dian untuk bahagian ni sebab kita nak fokus kepada live chat. Okey, untuk bahagian live chat, bila anda nak guna AI live chat, anda boleh turn on kan. Okey, contoh macam ni saya dah set up. Okey, kita turn on, pilih dia, lepas tu kita turn on kan dia. Okey, lepas tu save AI setting. Bila dah save AI setting, kalau nak startkan AI yang reply, boleh resume AI now. Jadi dia akan segala reply daripada customer, dia orang akan direct AI akan reply. Jadi tu kita akan buat video lain lah. Saya just explain dulu bahagian ni. Lepas tu customer status. Okay, open ke, pending ke, follow up ke, resolve ke, close ke. Contoh macam memang dia dah tak nak berbaik, dia tak nak, bukan customer kita dah, dia memang tak nak customer kita dah, boleh saja close. Kalau ada nampak potensi untuk beli, buat saja follow up. Alright. Lepas tu customer follow up pun boleh bila dia nak set tarikh. InsyaAllah sebab kita masih dalam pembaikan, macam mana panggil, menaik taraf. Okey, menaik taraf, insya-Allah kita akan ada buat dua features baru ni, iaitu customer status boleh kita blast juga. Lepas tu customer follow up pun kita boleh blast juga. Alright. Contoh macam customer follow up, kita nak send tarikh kan. Okey, kita set tarikh. Okey, contoh 15 hari bulan 8. Lepas tu yang ni boleh tak reason lah. Okay, reason, next session, open my reminder pun boleh, tak ada masalah. Nanti kita akan masukkan dekat dalam sistem untuk blastkan kepada customer-customer yang masih dalam follow up. Okay, internal notes ni adalah untuk contoh admin ke, team ke, staff ke, boleh nampak lah. Okay, so itu saja dekat bahagian sorry, ada lagi dekat bahagian sini.
Ini adalah untuk quick reply. Okey, quick reply boleh set dekat bahagian sini. Quick reply ni apa? Quick reply ni adalah untuk anda dah set dekat dalam ni dan juga boleh pakai dekat dalam live chat. Jadi tak payah tulis panjang-panjang. Terus saja pilih dekat bahagian sini. Okey, nak finish nanti dia akan pergi terus. Okey. Jadi boleh pilih mana yang anda telah set dekat quick reply, dia akan terus boleh pakai. Okey, variable. Variable ni ada banyak. Dia ada variable customer name. Okey, customer name. Maksudnya kalau customer name ni dia akan ikut nama customer tu. Okey, contoh saya send name. Tengok, dia akan ikut nama orang yang anda save ataupun nama orang tu. Alright, kalau contoh phone number. Okey, dia akan ikut nombor phone number orang tu. Okey, kalau agent name. Okey, dia akan ikutlah nama username anda. Okey. Lepas tu kalau payment link ni kalau anda telah set dekat apa uh, dekat jap payment link dah ada dekat ni. Sorry saya lupa create campaign auto reply. Saya reply. Kejap. Saya tengok balik create campaign webhook. Auto reply, sign I reply. Quick reply dekat quick reply. Sini untuk quick reply. Jadi anda boleh set lah kalau contoh anda ada payment gateway sendiri, boleh masukkan link untuk buat payment ataupun website sendiri pun boleh, tak ada masalah. Okey, lepas tu itu saja untuk bahagian variable. So anda boleh pakai. Okey, kalau contoh anda ada produk, boleh masukkan produk katalog. So produk katalog boleh add produk, masukkan nama produk, gambar produk name, SKU, price, MYR, harga, aktif ataupun tidak, produk link untuk check out, description, macam tu. Alright, so itu sahaja untuk bahagian live chat. InsyaAllah kita akan improve lagi dari semasa ke semasa. Dan setiap hari kami akan upgrade. Jadi anda yang masih guna trial, teruskan guna trial, jangan rugikan trial. Connect device anda dan blast lah. Alright, so itu sahaja untuk video kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.